ke atas siapakah yang diwajibkan mengerjakan haji? Siapakah yang wajib mengerjakan haji? Iaitu fi kulli muslimin, iaitu tiap-tiap orang Islam. Al-ghani, yang berkemampuan. Ghani itu bukan masuk kaya, berkemampuan. Al-qadiri, iaitu yang apa ni, yang ada yang berkuasa, yang ada tenaga, yang ada apa ni, ada kemampuan dari segi tenaga, dari segi sihat tubuh badan dia. Ala safari, di atas untuk musafir, ila Makkah, ke Mekah. Fi syahri, fi sanati marah, setahun sekali saja. Maksudnya fi umri marah, iaitu dalam umur dia tu sekali sahaja. Dia kalau dia seorang Islam, lepas tu dia seorang yang ada duit, lepas tu ada kemampuan, ikutlah kemampuan. Maksudnya kalau zaman lah ni naik nama di tabur haji, maka orang ni berkemampuan lah. Kalau naik nama untuk mengerjakan haji, lepas tu dia mampu dari segi tenaga dia dan sebagainya. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.